Jaga molek adik akak jangan jadi upaya fok penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dari page Bella Sansat Masa ya sikat. Hari ni saya nak sapa, hari ni saya nak khabar, hari ni saya nak lari fok kita jangan ditekan link hok demo tah. Sebab masa sekarang ada panggil program baru iaitu Kolekring. Kolekring hak kerajaan nak mula buka tak lama dah. Apa tu fok penipu, dia tubik selalu lah. Hatta link suruh kita tekan. Masa sekarang kita kena jaga molek. Sebab masa sekarang ia ada 3 kepulan, iaitu sampuak hak boleh Kolekring hak baru ni, hak kerajaan baru. Kerongkan Kolekring atau program Kolekring, projek Kolekring kau tak ni tu ia bagi tubik 3. Orang biasa topai. Lepas tu orang hak bayar pasi, hak bayar cukai tu. Yang kedua, lepas tu orang ada bat pecarat, bat sawadikan hengrat 3. Tu, hak orang ada bat sawadikan hengrat, hak orang ada bat koncon ke saat ni tu tak ada kena daftar nama apa, tak ada kena long tabian apa. Dia nak own duit masuk 700 kop. Saya ayat dah video marah lagi. Dia nak own duit masuk 700 kop. Seperti biasa tu dok wi 300 kop. Lepas tu rak ni dia nak wi 700 kop tambah. Jadi 1000 lah dalam sebulan tu. Sebulan ya. Lepas tu di segi orang topai. Bukan topai ni dia nak buka daftar nama lah. Tetapi masa sekarang dia tak ada buka lagi. Nanti kerajaan istihar sekali lagi. Dia nak buka bila. Sama juga dengan orang yang dok bayar pasi, yang dok bayar cukai tu. Dia nak buka daftar nama, dia istihar sekali lagi. Kalau masa sekarang demo hantar video atau link atau gopo-gopo suruh kita scan, suruh kita panggil tekan daftar nama untuk nak boleh duit 1000 kop ke saat ni tu. Jangan sama sekali. Sebab ni lah penipu. Tu kalau rasa kita tahu dah, kita pakai sapalah, jagalah fok-fok kita jangan jadi upaya dengan fok penipu dengan mudah cara. Tu kita tahu dah, pakai sapa. Nanti dia buka daftar nama, saya nak istihar sekali lagi, saya nak buat klik nak sapa sekali lagi. Tu dia. Hari ni sekadar ni dulu. Harap kita pakai sapa lah. Kita kata. InsyaAllah.